Okey. Hari ni 28 Ramadan. Okey. Siap kita hantar ayak. Tu. Ayak soya. Tu balang tinggal ayak tu lah. Okey. Kita hantar siap dah. Untuk alhamdulillah. Okey, hari ni baik. Okey. Hari ni ayak soya kita buat dia untuk apa nama? Abang tu. Seorang abang tu. Kita buat untuk seorang abang tu, dia kata apa? Dia bagi 100, kita buat setengah-setengah untuk tempat berniaga dengan apa nama? Dengan air balang lah. Jadi hari ni 28 Ramadan. Okey, kita punya more hari ni. More berbuka puasa. Jadi kita hari ni kita nak ambil nasi. Dia dapat ambil ayak tu. Dia dapat ayak ah. Alhamdulillah. Okey, Pak Yasin. Okey, Muhammad Nur. Ya. Okey, baik, cantik. Hari ni more kita. Soya esok last. Selagi kalau puasa ada kita buat esok, sampai esok hari raya cerita dah lagu tu. Kalau esok raya, hari ni ada lagi walaupun tak kira lah hari apa pun. Kita akan buat insya-Allah. Tak apa, kita buat sendiri. Yang tu kita sponsor sendiri. Okey, jadi hari ni apa more kita. Jadi kita punya grup kita ingat kita nak makan dah. Kita nak ambil nasi hari ni. Kan. Okey. Boleh ah? Pasal hari ni second last. More kita buat. Kita boleh mai? Itu boleh. Okay, boleh. Hari kita mau ni. Sup tentu okey. Ya, kita buat balik. Okey, cantik. Terbaik, alhamdulillah. Tu cantik. Okey, udah ayak mai. Depa mai ayak mai ni. Depa style ni. Tu dia. Tak tahu. Ambil, dia tarik. Tak dia. Boleh jaga tunggu. Satu lah. Okey. Tu. Semua pakai nak tu. Okey. Ayak orang kita sedap. Ayak kita ni biasa dah. Ayak orang ni Allah. Sedap tak ada habaq lah ayak orang. Hak orang tu muah sangat. Hak kita tu Okey. Tu tengok tu. Nak habis dah tu. Tu. Okey. Nak habis dah. Tinggal setengah lagi dah. Ni tak ada sampai ni lah, sampai tarawih. Okey. Hanya sekadar itu saja konten kita. Lagipun yalah, kita mai sini sat. Assalamualaikum ya ahli al-qubur. Kita mai jumpa. Okey, assalamualaikum ya ahli al-qubur. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Amin. Seandainya ada pahala di atas perbuatan aku ni ya Allah, dan perbuatan daripada para penyumbang ya Allah, aku mohon ya Allah, semoga Allah alirkan pahalanya kepada sekalian arwah keluarga kami ya Allah. Arwah bapa, mak, bapa kami, mak kami, pak mentua, mak mentua kami, tok wan kami, tok wan mentua, tok semua ahli keluarga kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, serta sahabat-sahabat handai kami ya Allah, dan semua ahli kubur masjid negara ni, semua sahabat-sahabat kami ni, semuanya kawan-kawan abang duduk di Belembok. Ramai ni kawan-kawan abang ni duduk ni. Ni duduk ada tantu. Ni Man ada api duduk ada semua dah. Okey. Terima kasih. Semoga para penyumbang yang sedang menonton channel abang boleh subscribe, like channel, like, komen dan follow channel abang. Okey, terima kasihlah pada penyumbang. Semoga Allah murahkan rezeki yang barakah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah anugerahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di bulan Ramadan yang mulia ini. Cuma tinggal lagi esok saja lagi. Esok mungkin ada 2 kot saya. Asal pasal daripada bagi awal dah. Satu daripada YB Penaga dan satu lagi daripada Kopi Kulim. Itu saja. Esok kita akan buat lagi. Okey, bye-bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.